Tapi yang ini bukan kucai. Selamat pagi dan salam sejahtera. Selamat kembali. Welcome back to my channel, Biar Jadi Channel. Oke guys, seperti biasa, lepas kita berhibur tadi dengan lagu Semangat Perjuangan. Oh, gila lah. Hari-hari aku upload video, musik ataupun lagu lah. Lagu-lagu yang baru. Jadi moga korang terhibur. Dan itu hanyalah sekadar suka-suka lah lagu-lagu tuh. Sebab aku memang minat musik. Lagi-lagi genre ska punk ataupun ska rock. Jadi aku luahkan idea tu dalam bentuk lagu lah. Jadi untuk aku kongsikan dengan korang sama-sama dengan lagu-lagu baru yang diciptakan. Oke guys, sekarang ni dah dekat jam 9, jadi tiba masanya untuk kita melakukan aktiviti yang lain. Selepas kita dengar lagu, kita dah bangkitkan semangat kita kembali. Jadi kita hari ini meneruskan aktiviti seperti biasa. Belum kita melakukan rutin harian, hari-hari kita buat. Jadi sebelum tu kita kena sediakan makanan dulu. Hari ini aku nak masak benda yang mudah-mudah lah, senang, yang mudah dan cepat supaya tidak mengambil masa yang lama. Sebab kita memerlukan masa yang terhad. Kita ada masa yang terhad. Sebab kalau ikut masa dia pukul 11 nanti aku dah nak pergi ambil anak-anak balik sekolah. Jadi kita kena masak awal lah, masak benda yang mudah dan segera. Tetapi barang-barang fresh lah, bukannya makanan segera. Dan semestinya selalu ada yang mudah ni, sayur mesti ada lah. Seperti biasa, aku ada sebungkus tauge. Tauge aku beli, tapi tahu tak ada. Jadi dengan idea yang terciptanya idea, tak kira lah mana-mana pun, yang penting benda tu tidak memudaratkan kesihatan. Hari ni aku nak masak tauge. Ini dah tauge. Aku dulu sebenarnya tauge ni tak minat, langsung aku tak minat. Lagi-lagi ya dia masak dengan tauhu. Biasa dia memang gabungan tauge ni biasa dengan tauhu je. Lepas tu memang dulu aku memang tak pernah tertarik dan aku tak mau rasa tauge ni. Tak tahulah, mungkin sebab bau dia kot. Tapi setelah sekali aku cuba, masa tu tauge tu dia masak tumis macam tu je. Sekali dengan tauhu. Tapi tauhu tu aku tolak tepi dulu, aku ambil tauge dia. Dengan adanya dia campur dengan cili lah apalah kan. Sekali suap tu memang aku jadi jatuh cinta dengan tauge. Dan sejak itulah aku mula meminati tauge. Kali ini aku nak campur dia dengan carrot ni, lobak merah. Tapi bukan merah pun ni lobak oren. Kalau merah mestinya merah, ini oren. Jadi kita panggilnya lobak oren. Sambil tu seperti biasalah, setiap masakan aku akan letak halia, 1 inci ke berapa inci je. Lepas tu 2 biji bawang merah serta tauge. Dan satu lagi nanti aku nak campur dia dengan daun kucai. Daun kucai wangi ataupun kucai daun lebar. Dia ada 2 jenis kucai yang selalu orang buat masakan goreng, mie goreng semua tu orang selalu campur dalam tu. Dia ada satu yang daun dia halus-halus. Lepas tu yang kedua daun dia lebar. Daun dia lebar dan ianya seperti lalang tu. Tapi dia kecil sikit lah. Berbanding yang satu lagi tu lagi kecil.
Keistimewaan dia yang daun lebar nih, bau dia agak wangi sedikit. Jadi waktu aku di Perak dulu, aku pernah tanam juga. Memang daun dia menarik, bau dia pun kuat, wangi. Dan sampai ke sini hari itu macam mana aku dapatkan dia punya bibit hari itu. Oh tak silap aku beli biji benih dah aku. Aku beli biji benih dah, lepas tu aku tabur. Tak sangka dia naik juga, hidup. Dan membiak sekarang ni. Siap ada berbunga lagi dan mengeluarkan biji benih sendiri. Dan dari biji benih pokok induk dia itulah aku ambil. Apabila ianya dah cukup matang, jadi aku tabur juga kawasan tu. Aku tanam dia dalam pasu segi 4. Jom kita pergi tuai dah sedikit untuk kita campur dalam kita punya tauge nanti. Sedap guys. Okey guys, cuaca pun agak baik hari ni. Tak tahulah petang ni. Nampak tu. Dalam pasu segi 4 tu, itu aku punya kucai. Ini dia. Tapi yang ni bukan kucai. Yang ni lalang. Lalang telah hidup juga dalam pot dia ni. Tapi ni tak berapa besar lah. Tapi boleh lah. Yang ni yang kecil-kecil ni adalah bibit-bibit yang baru hari tu. Ni tengok ni. Ni yang halus ni. Ni yang halus ni baru tumbuh. Tuh. Ni. Jadi kita ambil yang dah matang ni lah. Daun dia yang besar-besar ni. Okey guys, sebelum tu kita buang dulu rumput-rumput dia ni. Ini aku lama tak kemas dia punya. Sampai lalang pun hidup. Kita cabut dulu lalang dia ni. Mengganggu saja. Tengok. Dia yang lebih subur. Okey, kita ambil yang ni yang kita bagi lapang sikit kawasan dia ni. Tu dah. Cukup buat. So kita tambah satu ni. Yes. Okey lah. Okey guys, kita dah petik. Kita dah tuai sedikit kucai dia ni. Memang wangi. Dia macam bau-bau bawang sikit. Ini adalah jenis kucai daun lebar. Sebab apa saya cakap dia lebar? Orang boleh tengok daun dia. Daun dia lebar. Kalau dia cukup jaga dia lagi lebih boleh jadi lebar lagi daun dia. Okey, kita akan campur dia dengan ni supaya kita punya menu masakan tauge kita tu ada bau wangi sikit dan ada colorful sikit lah. Tadi kita akan campur dia dengan lobak oren dan oren serta hijau. Jom. Okey guys, aku sediakan dulu bahan-bahannya. Kita iris-iris, baru kita masak. Lobak oren ni pun kecil-kecil. Kucai pun kita dah cuci. Masa untuk kita beraksi. Iris dah. Okay guys. Sebelum aku lupa guys, aku nak campur dia dengan tofu telur dan telur. Tofu telur dan telur. Tuh. Kita akan campur dia dengan dua benda ni. Bagi nampak menarik sikit lah. Let's go. Kita cincang dulu.
Seperti biasa, nanti bawang dan ini kita akan bagi garing-garing dulu. Kita akan garingkan ya, sama dengan tutupnya halia nih. Halia wajib ada. Nak bagi dia senang garing, dia kena hiris halus-halus. Kalau besar macam ni lambat. Nah, boleh lah. Tu ni kucai dia ni kita sediakan siap-siap. Jadi senang kita nak campur dia. Kucai ni paling senang lah hidup sebenarnya. Dia tak perlu penjagaan banyak sangat. Tapi kalau kita nak tanam untuk komersial, selalunya orang akan tanam dalam dalam polybag. Yang ni aku ingat aku nak bagi kasar macam ni lah. Tapi sebenarnya ini cara macam ni lambat sikit lah dia nak masak. Tapi aku tak berapa suka kalau ianya terlalu lembut. Mungkin ada keras-keras sikit. Tapi yang ni kita akan masukkan dulu lah, bagi rebus dulu. Budak-budak suka carrot ni. Kalau teknik potongan macam ni selalu dia aku buat untuk buat campur dalam sup. Tapi yang ni buat benda pelik sikit. Sebab carrot dia ni pun kecil-kecil ya. Ni banyak ni. Puas makan ni. Okey, kita ada colorful. Ada hijau, oranye, merah sebab bawang merah, dan halia untuk kepedasan sedikit. Tofu dan telur sebiji. Biji je, cukup. Okey guys, kita panaskan dia punya kawah ni dulu. Kuali. Masuk minyak. Lagi panas dulu bagi dia berasap. Kita akan masukkan bawang dan halia. Dah berasap guys. Oke guys, ini bawang dan ada nampak sedikit garing lah. Kita masukkan carrot ni dulu lah. Kita bagi dia kita masak juga. Kita masukkan telur ni. Masukkan telur, bagi dia bercampur dulu. Hilang lah telur dah. Bagi dia keras telur ni.
Baru kita masukkan air. Oke, cukup, tak perlu banyak. Bagi carrot dia ni terrebus dulu. Oke guys, masa kita nak masukkan punya tauge. Tengok, nampak color dia dah. Sekali nanti macam biasa lah, kita bagi dah serbuk perasa dan garam. So, untuk kita menghijaukan dia dengan daun kucai. Last sekali nanti kita bagi dah, pas kita bagi garam dan micin, baru kita bagi dah taufu tadi, taufu telur. Tengok, baru nampak colorful. Seperti biasa guys, serbuk perasa micin. Tak ada dua benda ni, baik kau minum air masak je, tapi tak boleh lebih. Okey, garam sikit lah. Okey, last sekali kita punya tauhu telur. Budak-budak minat ni, berebut nanti ni. Kita diamkan sekejap. Apa hal kita rasa dulu. Sedap guys. Dia punya carrot ni pun taklah keras sangat pun. Wow. Okay guys, siap dah. Yeah. Seperti biasa guys. Kalau kau dah masak kau tak rasa. Sebab tadi aku dah rasa. Tengok kucai dia ni. Kucai dia sekejap je lembut. Sedap. Telur tauhu. Inilah masakan simple, mudah dan cepat. Jadi kita tak perlu banyak rempah. Dah. Pandai aku nak makan dengan nasi. Oke guys, kita jumpa di video selanjutnya esok lusa. Kita tak tahu nak masak apa. Kita rancang dan kita tidur malam ni. Kot-kot ada resepi datang dari mimpi apa malam ni. So kita kongsikan lagi. Oke guys, apapun jangan lupa like, comment, dan subscribe biar jadi channel. Biar sampai maju ke depan dan terus semangat memberikan info serta berkongsi pengalaman. Dan jangan lupa layan akunya lagu. Sekali-sekala kalau korang stres ke apa, boleh dengar lagu. Dan kalau korang nak cari resepi yang mudah dan ringkas, ataupun yang paling sedap sekali di dunia,
boleh layan aku punya video masakan. Apa saja masakan yang lama-lama pun ada. Okay guys, kita jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.